Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Untuk sesiapa yang belum kenal atau baru nak kenal Aina, my name is Aina Warudina. Okay, tak tahu nak cakap apa, speechless sebab lama sangat tak buat video YouTube kan. Okay, jadi untuk konten kali ni Aina terfikir nak buat benda yang student perlu tahu and benda yang student perlu ada. Sebab bagi Aina, so benda-benda ni dia memudahkanlah student untuk buat kerja, especially macam melibatkan kewangan. Kita dapat jimat sikit lah duit kalau kita ada benda ni. Okay, first kali benda yang Aina syorkan kat korang untuk ada ialah wifi. Benda yang korang perlu ada ialah wifi. Okay, sebab Aina memang suggest gila lah beli wifi ni. Aina beli dekat Shopee tau. Sekejap kan Aina ambil. Aina beli dekat Shopee. Harga dia malah mula-mula tu macam sakit sikit, 100 lebih something. Tapi bayangkan kita beli SIM card RM30 bulan-bulan kan. Kita tak payahlah nak kena bayar mahal-mahal, tak cukup data, tak cukup hotspot. Especially kita kan student guna laptop kan. Jadi memang jimat gila duit sebab bulan-bulan bayar RM30. Ataupun kalau contoh korang ambil RM50, just bayar RM50 je. Tak mahal. Sebab dulu my family dia guna wifi yang bulan-bulan dalam 100 lebih macam tu lah. Tapi bila fikir balik, mahal lah, bagi Aina mahal. Sebab bayangkan kita akan guna dalam, Aina ada 4 adik-beradik bawah. 3 adik-beradik bawah. Okay, and then 3 tu semua nak kena guna internet right. Lagi laptop lagi, phone lagi, semualah. Jadi bayangkan kalau masing-masing ada dua tablet, 2 phone, 2 ni semua, takkanlah setiap seorang nak kena ada internet right. Dah bayangkanlah RM30, RM30. Jadi macam S4B lah, macam mahal. Faham tak? Kalau kita guna internet personal and then nak kena hotspot just dalam 5-6 gig macam gitu, bagi Aina tak berbaloi. Jadi I suggest untuk korang beli benda ni. Ya, nampak tak? Okay, dia punya benda ni, wifi ni dia macam portable lah, boleh bawa pergi mana-mana. Kita boleh bawa pergi jalan, pergi contoh kalau kita nak balik kampung sekalipun, kita boleh bawa balik kampung. Aina sangat suggest benda ni sebab kita bayar RM30 sebulan and then kita masukkan SIM card tu dalam ni, and then 4 orang boleh guna, 5 orang boleh guna, ikutlah suka hati. Sebab apa tau, Aina kan banyak kerja kan, especially IPJ student. Kita orang kena buat research ataupun cari untuk assignment kita orang. 6GB hotspot tak cukup tau untuk laptop. Jadi Aina beli ni untuk memudahkan kita orang punya kerja lah. Tak payahlah nak kena hotspot bagai, betul tak? Lepas tu 4G LTE Wi-Fi. Nama dia Wi-Fi router tau, 4G LTE. Sumpah laju gila, aku tak tipu, laju gila. Harga dia dalam 120 something lah. Dia kalau kita beli ni, dia tak termasuk sekali dengan postage. Sebab postage harga lain. Tapi bagi Aina berbaloi gila. Korang memang boleh lah kalau nak beli. Satu dia macam bateri macam gitu. Tapi dia adalah kebaikan dan keburukan dia. Bila bateri ni kita nak kena cas. Kalau habis bateri, cas. Lepas tu tapi bagi Aina ada kebaikan dia kecil lah. Senang bawa macam mana-mana kan. Besar dia pun tak besar. Besar tapak tangan je. Macam besar gitu je. And then nak letak dalam poket pun senang. Kecil lagi daripada telefon lah. Okay, jadi kat sini mana tahu wifi tu adik aku bawa lari. Okay, dia ada satu button on atau off. Okay, tapi password dia korang boleh tukar dekat laptop. Cara tukar dia dah dibagi. Dia ada panduan dia. Dia dah bagi panduan dia. My god, tak nampak Okay,
dia ada bagi panduan dia dekat dalam ni. Jadi cara nak tukar, kita boleh tukar nama wifi, kita boleh tukar password, semualah dia dah bagi. Dia ada banyak jenis. Satu wifi yang jenis apa orang kata, wifi yang lekat kat rumah tu memang 24 jam pasang plug. Satu lagi dia macam pen drive, and yang ni dia macam besar sikit, ada bateri ala-ala bateri telefon tu. Okay, untuk next Aina nak bagi tahu pasal template. Aina bukan nak cakap apalah, tapi Aina sangat yakin dan pasti ramai student yang akan guna PowerPoint, right, untuk presentation. Okay, tapi Aina bagi tips ni sebab Aina nak memudahkan korang untuk buat korang punya PowerPoint tu. Sebab kalau kita presentation, kita masih nak presentation tu macam menarik, right? Kita nak yang lagi gempak, kita punya, bukanlah setakat gempak je, maksudnya macam kita nak lah pesara tu suka dengan hasil kita punya PowerPoint, kita punya pembentangan. Kau tengok. Okay, lepas tu jadi Aina nak tunjuk kat mana korang boleh cari template yang sesuai, yang korang boleh guna untuk korang punya presentation tu. So, let's go! Pergi dekat slide template ni, korang boleh pilih which one yang mana satu PowerPoint yang korang nak. Contoh macam ni ke. Tengok dia ada banyak je tau. Tengok ikut kesesuaian korang punya presentation. Lepas tu, kita pergi dekat ni. Dia ada banyak. Macam ni. Lepas tu, cara nak download dia mudah. Tekan je PowerPoint. Kita tekan PowerPoint. Dia akan keluar dekat bawah ni. Open with tada, dia dah keluar. Banyaklah sini. So, ini buat editing. Masukkanlah informasi apa je yang korang nak masukkan. Saja. Korang boleh je. Ni cadangan aku lah. Cara nak present untuk ni. Korang mula pergi slideshow. Okay, pergi kat slideshow ni. Slideshow. And then tekan ni, record slideshow. Record from beginning untuk orang permulaan. Current slide contoh macam dekat sini. Kalau dekat nombor 3, kena tekan current slide. Okay. Okay, so dia akan keluar macam gini. Dia akan keluar like this. So setiap page dia akan different, berbeza lah. Dia akan keluar dekat sini lah. Ni dia. Contoh, kita dah siap, dah habis dah bercakap. Tapi sebelum tu kena tekan record dulu lah. Tekan record macam ni. Okay, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is about near infographics. The first one is Saturn is gas giant and biggest planet. Ikutlah apa-apa semua tu. Terus kalau kita contoh kita nak for the next page, dia akan mula daripada awal balik. So kita tekan je stop. Lepas tu ESC tu, nampak? Setiap ini dia akan lain-lain. Dia lain-lain. Ni kalau nak present, lain-lain. Okay. Kalau kita nak review, kita tekan ini lain dan ini lain. Kalau kita nak present, dia akan keluar macam gini. Macam ni lah. Okay, untuk seterusnya, ini tips kalau korang exam and korang nak cepat nak memudahkan kerja korang. Macam kalau kita exam, kita mesti nak cepat kan, tak kita nak baca satu-satu kan. So kat sini cara macam mana nak jimat masa korang. Okay, caranya mudah je. Tekan Ctrl F. Okay, this is some of journal yang Aina jumpa. So contoh journal lah.
Jadi contoh Aina tekan untuk Journal of Psychology and Counseling ni. Lepas tu okay, ni kan, katakanlah masa tu kita tengah exam kan, kita memang nak cepat tau, nak cari bahan-bahan ni nak cepat. Jadi takkan lagi nak tengok bilik satu-satu, right? So contoh kita nak cari bahagian stress. Apa kita kena buat? Kita tekan control and at the same time tekan F. Okay, dia akan keluar macam gini tau. Lepas tu katakanlah dalam exam kita tu dia minta teori ataupun apa-apa saja mengenai soalan lah. Jadi kita cari, sama ada kita nak cari, contoh perkara pertama kita nak cari ialah stress. Tengok, and dia akan keluar bahagian stress tu saja. Maksudnya kita tak perlu cari satu-satu, mana bahagian stress ni. Lepas tu katakanlah kita nak cari teori pula dalam jurnal ni. Kita tekan teori, nanti dia akan keluar like this. Dia akan keluar macam gini. Bila dia keluar macam gini, nampak tak? Memudahkan kita pun kerja nak cari daripada kita duk bilik satu-satu. Katakanlah benda kita cari tu dalam muka surat belakang-belakang, takkan kita nak baca satu-satu, right? Untuk kita punya exam nanti susah lah. Okay, so that's all. Okay, untuk last ni yang kelima, sekiranya kalau korang tak nak beli wifi yang I suggest awal-awal tadi lah. Jadi ini the second way ataupun cara inisiatif. Sabar je, aku sabar. Okay. Ini cara yang seterusnya. Bagaimana nak unlimitedkan korang punya hotspot, okay? Benda ni ramai dah aku rasa yang dah hebohkan, tapi aku saja je nak ajar lagi. Mana tahu ada yang tak tahu lagi. So let's go. Okay, jadi mula-mula keluarlah daripada gue punya wifi ni. Okay, tu kita kena masukkan dekat personal hotspot anda tu. Okay, buka. This is my phone punya wifi lah. So bila dah connect and then kita pergi dekat bahagian ni, kita buat new folder. Tapi dekat new folder ni tulis kat sini lah hotspot bypass. Okay, letaklah tepi, janganlah serabut sangat. Okay, lepas tu bila dah kita buka, okay, kita tekan cari buat new, kita cari text document. Jumpa dah. Okay, this one is text document, tapi kita akan buat tak tahu hotspot. Tekanlah hotspot. Okay, lepas tu kita paste. Gitu. Save as. Tekan save as. Lepas tu supposed to be text, right? Kalau kita save, tapi kita buat jadi .cmd. Okay, jadi dia akan Windows Command. Bila kita dah letak ni, dah ada Windows Command, kita tekan right click. Lepas tu kita sekejap. Sekali. Alright, kita tekan run as administrator. Okay. Lepas tu tekan yes, and dia akan keluar macam ni. Dia dah keluar macam ni, and that's okay. Okay, that's all untuk video kali ni. Aku sangat seronok bila ada orang yang nantikan video aku tau. Memang sukalah. Adalah orang tanya, Fiu kenapa tak sambung buat kan? Kenapa tak teruskan buat video? Of course I nak buat, tapi I have my own reason. Adalah sebab kenapa tak boleh nak sambung buat video YouTube. Tapi ada benda yang aku nak korang tahu. Sebenarnya hari tu muka aku breakout tau. Muka Aina breakout teruk sebab Aina salah makan something. Aina tak tahu pun sebenarnya benda tu Aina allergic. Bila Aina makan benda tu, muka Aina naik teruk tau. Memang teruk gila. Kalau korang nak tahu, sebenarnya muka Aina teruk lagi ni, tapi macam okey lah sikit-sikit. Alhamdulillah lah dah sembuh. And I'm very grateful lah untuk atas apa yang dah jadi. Bersyukur lah. Bye korang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe my channel. Okay, jangan lupa tekan butang notification yang ada. Okay.
Aku okay. Tu dia. Bye. Assalamualaikum.